ramai yang mengucapkan syabas dan tahniah kepada MP Jasin. Penyelesaian Perikatan Nasional ini terletak pada Parti Bersatu. Kami melihat dengan penuh kebimbangan. Jika itu berlaku, saya bimbang PAS tidak ada pilihan lain melainkan terpaksa bergerak berasingan daripada Bersatu dalam pilihan raya akan datang. Nampak? Faham maksud saya? Yes, sebagaimana yang didoakan oleh MP Jasin, itu yang sedang berlaku dalam Perikatan Nasional. Sebagaimana yang didoakan oleh MP Jasin, itu yang sedang berlaku dalam PAS. Sebagaimana yang didoakan oleh MP Jasin, itu yang sedang berlaku dalam Bersatu. Hamzah dipecat oleh Bersatu, maka hilanglah sudah ketua pembangkang. Perikatan Nasional sedang berhadapan dengan konflik dalaman yang gagal diselesaikan. Itu adalah Perikatan Nasional. Tidak sebagaimana yang mereka laung-laungkan ketika PRU 15, ini realiti Perikatan Nasional. Bila Allah Subhanahu Wa Taala uji sedikit saja, maka mereka tak mampu nak bertahan, mereka tak mampu nak mengharungi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pakatan Harapan terus kekal dengan cantik. Pakatan Harapan terus stabil. Malah negeri-negeri yang ditadbir oleh Pakatan Harapan juga berada dalam keadaan yang sangat hebat. Yang sekarang ini sedang mencipta satu demi satu kejayaan, satu demi satu untuk Malaysia, satu demi satu untuk rakyat. Dan ini erti kestabilan Pakatan Harapan, ini erti kestabilan PHB. Dan kita doakan kekuatan ini, kestabilan ini, kecemerlangan ini terus mencorakkan kejayaan untuk rakyat Malaysia. Demi Islam, demi ummah, demi negara dan untuk rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak?